hukuman. Bukanlah saya nak menghina orang yang makan khinzir dan sebagainya. Saya nak katakan tabiat haiwan itu. Adakah kita mengambil semua haiwan sama? So, mesti haiwan ni buat bersih. Saya tak tahulah. Saya tanya Menteri. Macam mana? Yang disebut tadi tentang pengangkutan. Pengangkutan tu bagi kita semua mesti disesuaikan. Maknanya semuanya mesti tempat yang bersih. Kalau dia hidup di dalam lumpur, tidak bermakna sewaktu kita mengangkut haiwan itu, dia juga mesti masuk lumpur dalam lori tersebut. Jadi dia mesti juga diberi makanan yang sesuai dengan haiwan tersebut, di persekitaran yang sesuai. Saya rasa khinzir kalau di negara barat, ianya di tempat yang bersih. Kita saja yang menganggap khinzir itu patut duduk dalam lumpur kotor dan sebagainya. Itu kita yang memberi persepsi seperti itu. Kalau di negara barat, di dalam keadaan yang terkurung, bersih, aircon dan sebagainya, tidak ada isu sebenarnya. Jadi kita saja, itu persepsi kita. Dan persepsi ini dan norma ini boleh diubah menjadi lebih bersih. Sebab itulah sekarang ni di bawah kementerian kita sudah ada peraturan baru untuk memelihara khinzir ni, supaya tidak lagi seperti dulu kotor dan sebagainya, tapi dalam keadaan yang terkurung dan sebagainya, dengan lebih bersih. Modern farming, modern pig farming ini adalah kawasan yang lebih bersih dan sebagainya. Jadi anggapan saja tu. Yang Muhammad Bagan Serai dan Kuantan, saya dah sebut tadi. Seterusnya mengutarakan masalah pemilik haiwan yang melepaskan haiwan peliharaan mereka ke persekitaran setelah tidak berminat untuk memeliharanya. Ya Muhammad, perkara ini kita kawal di bawah pasal 33, iaitu menjadi kesalahan bagi kegagalan menjalankan jagaan dan pengawasan yang munasabah terhadap binatang peliharaan. Maknanya kalau dia lepas, hantar dekat pasar dan sebagainya, kalau kita tangkap dia, itu menjadi kesalahan di bawah akta ini, kerana dia gagal untuk menjaga haiwan peliharaan. Ya Muhammad Bagan Serai selanjutnya mencadang. Ya Muhammad Menteri. Okey. Saya juga, terima kasih. Saya juga menyarankan supaya berkenaan dengan kasih binatang dia, supaya tak membiak di luar kawalan. Kalau pihak kementerian ada buat macam program mencegah, ya, kalau boleh adakan apa orang kata, program kasih percuma untuk dilakukan oleh Penjabatan Veterina. Jadi supaya mereka yang memelihara haiwan, ya, haiwan peliharaan ni boleh menghantar dan kasih binatang mereka, kucing kesayangan mereka tu, supaya tak membiak. Jadi saya rasa mengawal itu harus juga dilihat, diberikan penekanan selain daripada apa orang kata mendenda tadi. Terima kasih. Okey, sikit. Ya. Saya tekankan tentang kesan biodiversity semalam sebenarnya. Kerana contoh yang saya bagi adalah siput gondang emas tu, golden snail. Kerana setengah binatang ni bila kita lepaskan, pertamanya orang tak tahu kita lepaskan. Yang kedua, kesannya is very destructive dengan izin. Dia boleh makan padi, dan contohnya burung yang saya sebut semalam, dia boleh membiak dengan cepat dan very destructive economically. Jadi ini yang menjadi satu benda yang masalah yang besar, yang mungkin tak nampak sangat. Hari ni kita nampak anjing kena pukul, kucing kena pukul, tapi yang ni yang tak disedari, contohnya flower hound, satu lagi ikan ni, adalah menyebabkan destruction. Terima kasih. Tentang kasih percuma ni, memang kita sudah ada program sebegini. Mungkin tidak secara besar-besaran, saya pun tak pasti, tetapi kita akan teruskan dari masa ke semasa. Kita akan pertimbangkan, ya. Walaupun di klinik-klinik veterina kerajaan memang harga bayaran untuk kasih ini tidak semahal di klinik swasta. Walaupun untuk percuma ni, program-program kasih ni mungkin kita akan perbanyakkan, ya, untuk membantu mengurangkan populasi setengah-setengah haiwan tersebut. Memang benar yang Muhammad, tak semua haiwan yang dilepaskan itu tidak mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat, kepada industri kita. Misalnya siput gondang tadi, satu contoh yang baik. Dulunya
dibawa ke dalam negara daripada luar untuk makanan eksotik, akhirnya bila lepas menjadi musuh utama kepada tanaman padi. Sebab itulah pihak kementerian mengawal kemasukan haiwan-haiwan daripada luar ni. Begitu juga dengan keli Afrika misalnya, akhirnya memakan semua keli-keli kita dan tidak ada lagi, keli kita hampir pupus kerana diganti dengan keli Afrika ni. Jadi ini perkara ini kita dari segi kawalannya adalah cara berbeza. Itu di bawah kementerian, di bawah jabatan lain. Yang Muhammad Bagan Serai juga mencadangkan supaya kerajaan dapat menyediakan dana untuk NGO yang terlibat di dalam menjaga kebajikan haiwan yang terbiar, kerana pihak NGO mempunyai kekangan keuangan. Saya bersetuju dengan cadangan Yang Muhammad tersebut, dan bagi tujuan ini di bawah Pelan Strategik Kebajikan Haiwan, kementerian telah pun memohon daripada Kementerian Keuangan untuk peruntukan kepada NGO bagi tujuan tersebut. Yang Berhormat Jelantut telah mengutarakan isu kemampuan haiwan untuk menarik muatan, contoh kerbau menarik muatan kelapa sawit dan sebagainya. Begitu juga dengan monyet dan sebagainya, beruk untuk cari kelapa tu, beruk cari kelapa tu di bawah perilitan tu, ya, itu di bawah perilitan. Walaupun untuk lembu dan kerbau dan sebagainya, dan kita seperti saya sebut, kita akan tentukan secara detailnya di bawah peraturan, di bawah perkara bawah pasal 62(2)(e), ya. Yang Muhammad Sekijang seterusnya mengutarakan isu berkenaan dengan kewujudan Malaysian Animal Welfare Committee yang sedia ada, dan persoalan sama adanya ianya akan dibubarkan selepas undang-undang ini dikuatkuasakan. Sekecita saya maklumkan jawatan kuasa ini akan diteruskan selepas undang-undang ini, walaupun undang-undang ini diluluskan, kerana komiti ini, jawatan kuasa ini akan melihat kepada dasar perkara-perkara dasar dan memantau Pelan Strategik Kebajikan Haiwan Kebangsaan. Yang Muhammad Sekijang juga membangkitkan sama ada haiwan liar dan eksotik seperti ular dan kucing hutan yang dijadikan haiwan kesayangan dan peliharaan yang dijual atau sebaliknya dikawal selia oleh Undang-Undang Kebajikan Haiwan. Bagi perkara ini, kesemua haiwan liar yang tersenarai di bawah Akta Perlindungan Pemulihan Hidupan Liar. Yang Muhammad Kapar mengutarakan persoalan sama ada pertunjukan haiwan perlu dilesenkan. Pertunjukan haiwan dibenarkan dengan lesen di bawah pasal 15 bagi aktiviti yang melibatkan haiwan, seperti yang disenaraikan di jadual Rang Undang-Undang Kebajikan Haiwan. Yang Muhammad Kuantan membangkitkan sama ada ternakan dikawal selia di bawah Rang Undang-Undang Kebajikan Haiwan. Yang Muhammad dari segi definisi di bawah pasal 2, haiwan ternakan termasuk di bawah Rang Undang-Undang ini. Yang Muhammad Kuantan juga membangkitkan tentang keperluan peralatan dan garis panduan untuk menangkap haiwan terbiar. Peralatan dan garis panduan untuk menangkap haiwan terbiar sudah dibangunkan dan akan dikuasakan melalui pasal 62(2)(b) ataupun D. Ada. Seterusnya, Yang Muhammad Kuantan mengutarakan sama ada Undang-Undang Kebajikan Haiwan mengawal selia pembiakan anjing dan kucing serta kedai haiwan kesayangan. Bagi pembiakan anjing dan kucing serta kedai haiwan kesayangan dikawal selia melalui lesen yang kita akan keluarkan seperti yang diperuntukkan di bawah pasal 15 di dalam jadual. Yang Muhammad Kuantan juga mengutarakan pendapatnya bahawa pasal 27 yang memperuntukkan tentang pengangkutan haiwan adalah terlalu ringkas dan tidak menyeluruh. Peraturan di bawah pasal 62(2)(f) akan memperincikan dan menetapkan perkara-perkara yang berhubung dengan langkah-langkah yang harus diambil di dalam mengangkut haiwan, seperti yang saya telah maklumkan sebentar tadi. Yang Berhormat Padang Serai, Sekijang, Bagan Serai juga membangkitkan isu penguatkuasaan berkenaan haiwan ternakan tadi. Ada pohon penjelasan sedikit. Saya menyebut berkenaan dengan haiwan ternakan yang diinjek dengan hormon, yang diinjek dengan antibiotik dan pelbagai, ya, untuk cepatkan mereka besar dan sebagainya. Adakah ini juga merupakan sebahagian daripada kebajikan haiwan yang harus kita lihat dalam akta ini?
inject dengan antibiotik dan sebagainya, kita tengok dari segi sama ada ianya untuk tujuan kebajikan, dari segi menjaga penyakit, mengelakkan daripada penyakit dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, kita tengok dari segi niat dia, apa tujuan dia. Kalau tujuan untuk boleh menyebabkan lari daripada norma-norma biasa dan dianggap sebagai penyiksaan, ianya boleh dikategorikan di bawah kesalahan, di bawah rang undang-undang ini. Tetapi kalau untuk membantu haiwan tersebut, jadi itu tidak dianggap sebagai penyiksaan. Tentang penguatkuasaan, ya, saya tahu ramai yang bimbang, saya tahu ramai yang meragui, yang was-was. Kita ada undang-undang, tapi bagaimana dengan penguatkuasaan? Adakah boleh kita laksanakan? Terutamanya dari segi kemampuan tenaga kerja Jabatan Perkhidmatan Veterina, sama ada ianya mencukupi atau tidak untuk menguatkuasakan rang undang-undang ini. Untuk makluman yang berhormat, setakat ini terdapat seramai 190 pegawai penguatkuasa dan 2,500 orang pegawai teknikal Jabatan Perkhidmatan Veterina di Semenanjung dan Labuan yang boleh dilantik sebagai pegawai kebajikan haiwan. Pegawai awam dari agensi kerajaan lain yang terlibat dalam pengendalian haiwan juga boleh dilantik sebagai pegawai kebajikan haiwan. Latihan kepakaran berkenaan kebajikan haiwan akan diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina kepada semua pegawai kebajikan haiwan yang akan dilantik. Saya ingin memberikan sedikit statistik mengenai tindakan-tindakan di bawah penguatkuasaan Jabatan Veterina setakat ini. Misalnya tindakan operasi terhadap haiwan-haiwan ini yang kita kawal dari segi penyiksaan dan sebagainya. Pada tahun 2013, sebanyak 4,942 operasi dijalankan. Pada tahun 2014, 5,183 operasi. Dan pada tahun ini 2015 sehingga Mac 1,398 operasi telah pun dilaksanakan. Berhubung peranan NGO untuk turut sama memainkan peranan dalam membantu penguatkuasaan RUU ini yang turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat, pihak kerajaan amat menghargai sebenarnya sumbangan pihak NGO dalam kebajikan haiwan selama ini. Sehubungan dengan itu, RUU ini telah memperuntukkan sel khusus untuk NGO terlibat sebagai pembantu sukarela kebajikan haiwan di bawah pasal 37 RUU ini. Yang Berhormat Padang Serai dan juga Bagan Serai telah membangkitkan isu kurangnya pendakwaan bagi kes penderaan di bawah Akta Binatang 1953. Untuk makluman Yang Berhormat, Yang Berhormat Padang Serai terutamanya, sebagai seorang peguam, pendakwaan hanya boleh dibuat bagi kes yang mempunyai bukti yang mempunyai untuk kita membawa pertuduhan. Jadi rang undang-undang ini saya percaya tentu saja akan meningkatkan kesedaran orang awam tentang pentingnya menjaga kebajikan haiwan, dan oleh yang demikian adalah diharapkan orang awam bersedia untuk tampil membuat aduan dengan bukti-bukti yang lengkap atau menjadi saksi supaya pertuduhan dapat kita laksanakan. Yang Berhormat Padang Serai mengutarakan isu Padang Serai betul. Yang Berhormat Padang Serai mengutarakan bahawa isu tempoh lesen menjalankan aktiviti yang melibatkan haiwan selama 5 tahun adalah terlalu lama. Kita setuju, memang betul lama. Walaupun suka saya maklumkan bahawa RUU ini menetapkan, iaitu di bawah pasal 18, ianya kita boleh memendekkan tempoh lesen tersebut. Kita boleh menggantung lesen tersebut ataupun menghalang lesen daripada pemegang lesen, malah menghilangkan kelayakan pemegang lesen tersebut di bawah pasal 52. Walaupun lama Yang Berhormat, tapi kita boleh, jika ada perkara yang boleh kita fikirkan untuk batalkan lesen tersebut, kita boleh batalkan sebelum tempoh 5 tahun tersebut. Yang Berhormat Padang Serai juga menyentuh isu penggunaan haiwan dalam penyelidikan, ujian dan pengajaran yang boleh menjejaskan kebajikan haiwan yang digunakan. Pada masa yang sama, Yang Berhormat turut mencadangkan agar penggunaan penyelidikan alternatif bagi menggantikan haiwan dalam penyelidikan. Ingin saya maklumkan bahawa langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan keperluan fizikal, kesihatan dan kelakuan haiwan itu perlu diambil perhatian dalam kerja-kerja penyelidikan tersebut seperti yang dinyatakan dalam pasal 26
Manakala pasal 62(2)C pula memperuntukkan kuasa untuk kita membuat peraturan tentang penetapan semua perkara yang berhubung dengan haiwan yang digunakan dalam pendidikan, ujian dan pengajaran dan sebagainya. Jadi segala detail tentang apa yang kita akan buat uji kaji tentang haiwan dan sebagainya boleh kita masukkan dalam peraturan yang akan kita akan keluarkan nanti. Jawatan kuasa etika penyelidikan haiwan yang sedia ada di institusi pendidikan akan diselaraskan peranannya di bawah peraturan pasal 62(2)C ini. Ya, Yang Berhormat Menteri, panjang lagi ya. Kita sambung jam 2.30 petang. Boleh saya habiskan satu untuk Padang Serai? Yang Berhormat Speaker, apa ni, kalau boleh lah saya sikit je ya. Saya nak tanya gini je lah. Yang Berhormat sedar sebab Yang Berhormat tak sebut apa ni buaya-buaya di sungai Pahang ni sekarang dah kurang. Pasal apa? Tak payah jawab sini, kita jawab kat luar ke tulis tu tak apa. Saya dah fahamkan buaya di sungai-sungai banyak dah keluar, kena banyak lagi ke darat, jadi buaya darat, betul tak? Salah seorang ada sebelah sana tu. Yang Menteri, saya nak habiskan sikit je Padang Serai. Sebab ini pasal yang lain, yang Berhormat lain YB Padang Serai telah membangkitkan tentang ketertindihan kesalahan penganiayaan haiwan di antara Akta Binatang 1953 dengan RUU ini. Untuk makluman Yang Berhormat, Seksyen 43 Akta Binatang 1953 mendefinisikan haiwan meliputi kesemua jenis haiwan termasuklah hidupan liar. Manakala RUU ini mendefinisikan haiwan di bawah pasal 2 meliputi kesemua haiwan tetapi tidak termasuk hidupan liar. Ini bermakna jika berlaku kesalahan penganiayaan haiwan yang tidak terjatuh di bawah definisi haiwan dalam RUU ini dan juga di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar, maka kesalahan tersebut boleh kita ambil dan dakwa di bawah Akta Binatang. Tambahan pula penalti berkenaan haiwan ini di bawah Akta Binatang akan kita pindah, kita pindah dan kita setarakan penaltinya sama seperti di bawah RUU yang ada pada hari ini. Yang Hormat, saya sambung sebenarnya sikit lagi tapi tak apalah. Sebab kita tengah hari saya tiada kuasa untuk menambah walaupun 1 minit. Yang Hormat, kita sambung sehingga kita tangguh persidangan kita hingga jam 2.30 petang.